Pempengaruh kena scan dengan personal shopper lesap RM246,611. Usahawan dan pempengaruh media sosial Ojen Aiwah mendakwa telah menjadi mangsa penipuan seorang wanita sebanyak RM246,611. Ojen atau nama sebenarnya Muhammad Ruzin Ahda Muhammad Rosli mendakwa wanita asal Sabah itu mengambil upah sebagai personal shopper kunafah yang diusahakannya. Namun dia telah menipu dengan melakukan transaksi palsu berhubung proses pembayaran. Mengakui sudah hilang sabar dengan wanita tersebut, Ojen berkata dia akan menuntut keadilan dan akan memastikan si pelaku meringkuk di penjara atas perbuatannya. Sementara itu, Ojen berkata dia sudah membuat laporan polis berhubung isu berkenaan pada 30 Mei di Balai Polis Kota Kinabalu, Sabah. Suami dia tak tahu apa-apa. Telefon suami. Mana suami kamu? Okey, telepon sekarang. Telepon sekarang. Telepon sekarang. Kau telepon tak? Telepon sekarang. Telepon sekarang. Aku lompang juga tahu tak? Mana kena lompang tak? Telepon sekarang. Telepon tak? Telepon sekarang. Telepon. Ambil. Telepon. 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 Telepon, telepon. Ni, kaki macam kamu lah. Apa ya? Kaki di mana? Bayar duit tu. 200 ribu aku. Sebelum aku mengamuk. Memang tak tahu apa-apa. Kau bagi tahu dia. Katanya dia, tak mungkin dia 100 ribu dia tak ada. Aku dia pergi dah. Kau belum tengok kau jawab kamu. Dari mata ni muka kau sakit hati kau muka kau Kau tak pernah rasa bersalah langsung Aku ditipu 200 ribu macam tu je kau buat Sebab apa? Ojen Aiwah kau memang silap orang. Kau belum tahu kalau aku bayarkan kau hidup kau susah macam mana. Aku tengok muka kau berganti muka kau dah lama dah. Daripada petang aku kawal je aku punya barang ni. Sampai ke malam masa tak boleh dah. Aku balik kerja aku juga tau. Ni bukan soal 20 ribu Kak Ni 200 ribu Kak Aku kira sampai 3 ni. Kau nak bayar duit aku macam mana sekarang? Aku nak balik 242 ribu 371 ringgit. 242,371 ringgit. Kau nak bayar macam mana ni sekarang? Aku nak buat live ni. Aku bagi dia masa untuk cari jalan. Nak cari jalan apa? Kau dah banyak kali menyusahkan mak kau juga kan? Mak kau dah minta maaf, minta jasa baik semua sebab kau dah banyak kali scam orang kan? Dekat bank-bank kau tipu duit loan customer kan? Kau masukkan duit RM5,000 kan? Dekat semua bank, aku tanya kau, kenapa kau kena buang pada tak kerja? Kau cakap sudah habis kontrak sebab kau kena buang kan? Memang kontrak habis. Kau kena buang kan? Kau jangan ingat aku orang bodoh Aku bagi kau masa 10 saat je daripada sekarang. Kalau tak aku terus live. Kau nak bayar balik duit aku macam mana? Kau nak bayar duit aku balik macam mana? Apa ada kat rumah kau? Aku nak pergi rumah kau malam ni dengan polis. Apa ada kat rumah kau? Apa ada kat rumah kau? Barang-barang rumah, barang-barang begitu saja. Apa yang boleh dijual? Apa yang boleh dicakar? Aku nak duit aku. Baru 60,000 ni kau bangang ke apa? Duit aku banyak lagi kat kau. Hello? Itulah dia cakap. Bagi saya bincang dengan husband saya dulu. Tak. Aku sikit pun tak percaya laki kau. Husband kau pun aku tak percaya. Kau betul-betul nak live ke ni? Kau nak aku live ke? Kau nak aku live ke?
Kau lapar viral ke? Ha? Aku kira sampai 10 ni. Aku tekan button live ni. Kau fikirlah. Kau selalu menyusahkan mak kau kan? Mak kau selalu minta maaf sebab kau tipu dia orang kan? So kali ni kau nak hantar mak kau lagi tipu aku. Oh, minta maaf kat aku. Tolong mak minta maaf kat Ojen macam tu. Lepas tu, umur kau dah berapa ni kau menyusahkan mak kau? Wih, kau dah kenapa ni? Kau dah kenapa ni? Ha? Aku live juga ni bang. Aku live juga ni. Okay lah. Balai Balai jom.